Assalamualaikum. Baik, Kak. Ni kunci kebahagiaan Saidina Ali bin Abi Talib. Yang pertama, jangan membenci sesiapa pun walau dia menzalimi kita. Yang kedua, jangan bersedih berlebihan walau masalah begitu berat. Yang ketiga, hidup dengan sederhana meskipun serba ada. Yang keempat, jangan pernah berhenti berdoa kepada Allah. Semoga dipermudahkan segalanya. Yang kelima, perbanyakkan bersedekah. Walaupun kita dalam keadaan susah. Yang keenam, tersenyum. Walaupun hati sedang menangis.